Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nadi ilmu amalan membaca. Kod sekolah saya MEA 0072. Muhammad Arif Fahan bin Muhammad Ahir nama diberi. Murid tingkatan 4, Sekolah Menengah Kebahasaan Datuk Haji Talib Karim atau lebih dikenali sebagai STARIM. Andai patah sayap Raja Wali, bentuk kat jiwa saya kembali. Bukan untuk mencari calon isteri, tetapi untuk sama-sama kita mendalami, memahami dan menyelami sebuah karya yang berisi penuh mistik, tragis, ngeri dan pelbagai pengajaran. Jelik. Seperti yang kita semua tahu, kita hanyalah hamba Allah yang lemah dan mudah untuk terpesong darinya. Dalam dunia ini, kehidupan yang ada bukanlah hanya manusia semata-mata. Malah terdapat kehidupan lain seperti jin, malaikat, iblis dan haiwan. Dalam surah Asy-Syura ayat 29, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Mengandungi sebanyak 308 muka surat dengan 21 bab, genre seram ini mengisahkan tentang dua beradik kembar seiras yang diberi nama Adam dan Muhammad dan yang mempunyai ikatan kekeluargaan yang kuat. Kategori buku ini adalah kategori novel remaja yang diterbitkan oleh kumpulan terkenal di Malaysia, iaitu Fiksi pada tanggal 24 Mei 2024. Dengan hanya bermodalkan RM25.20, anda boleh dapatkan buku ini di kedai buku berdekatan rumah anda. Tambahan lagi, pembaca telah memberikan ulasan 5 bintang pada buku ini. Orang dulu-dulu berkata, tak kenal maka tak cinta. Sebelum kita membelik baik setiap perkataan yang ada dalam karya ini, bolehlah sekiranya kita berkenalan dahulu dengan siapakah penulis di sebalik karya Jelik. Saudari Isma Ismail adalah seorang penulis muda yang sedang mengembangkan bakat penulisan di dalam arena penulisan novel Malaysia. Walaupun namanya tidak segaram di awam mursyid, J.K. Rowling atau mana-mana penulis hebat lain tidak bermakna tulisan beliau tidak hebat. Muncul dengan novel-novel hebat beliau seperti Mistika Legenda, Jangan Baca Novel Ini, Hidup Cinta Takdir dan kegemaran saya yang tak lain dan tak bukan, Jelik. Baiklah, kita kembali kepada isi buku ini. Mengapakah saya memilih buku ini sebagai bahan untuk bicara buku saya? Pertama, saya amat menyukai reka bentuk dan tekstur muka depan buku ini. Setelah saya membacanya, ia memberikan impak yang agak besar pada saya, seolah-olah membuatkan saya menjadi individu yang berlainan. Jelik, sebuah novel yang saya tidak berekspektasi tinggi terhadapnya pada awal pembacaan. Yang saya fikirkan, baca, masuk dan hayati sahaja apa yang diceritakan oleh penulis. Tetapi, anggapan saya salah. Novel ini mempunyai banyak unsur yang akan membuatkan pembaca terasa muak, jijik, malahan juga banyak benda yang dilakukan luar dari jangkaan manusia. Bila difikirkan semula, penulis dapat membuktikan bahawa beliau adalah penulis yang profesional kerana bijak dalam menyampaikan cerita. Kita semua dibawakan dengan kisah kembar yang rapat, kasih sayang mereka yang amat besar, kisah keluarga dan juga agama. Dari segi plot, bagi saya, ia sangat tidak dapat dijangkakan. Sebanyak sedikit kamu membaca, ia membuatkan pembaca berasa lebih ingin tahu. Suka untuk saya mengkongsikan babak yang dapat menarik minat saya, iaitu semasa Adam, abang kepada Muhammad, dapat pulang ke rumah setelah lama hilang walaupun tidak dapat dijumpai. Menarik bukan? Pelbagai benda ingin saya ceritakan lagi. Akan tetapi, saya tidak mahu untuk bocorkan kepada mereka yang belum membacanya. Percayalah, buku ini dapat membuatkan pembaca seolah-olah ingin sentiasa bersamanya. Yang pasti, penulis telah berjaya membuatkan saya minat dengan karya beliau. Setiap cebisan cerita di dalam novel ini bukan sahaja kosong, tetapi ia sangat memukau pembaca. Ia seperti memberi clue tentang apa yang akan terjadi, tetapi dengan cara yang membuatkan pembaca menggaru kepala. Di dalam buku ini, penulis mengetengahkan beberapa isu penting seperti kepercayaan kepada agama. Teladannya, jikalau dunia ini berpaksi kepada kegelapan, maka kegelapan akan menjadi milik seseorang itu. Oleh itu,
Sekiranya kalian ingin mencari buku yang mempunyai pelbagai jenis plot dan watak perwatakan, maka saya mengesyorkan buku karya Zelik. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.